lah TV ni. Suara budak nangis. Tengok kat luar lah. Tak ada siapa-siapa. Kamu kenapa dekat sini? Mana mak ayah kamu? Lepas tu dia dah tu. Kenapa kamu kat sini? Saya lapar. Nak makan. Oh, kamu nak saya adopsi tak? Nak? Jom ikut nama saya Akak Akak Aminah. Tapi saya lapar nak makan dulu. By the way, nama awak siapa? Afia. Okey, Afia pergi makan. Lain kali panggil saya kakak ya. Okay. Basuh tangan dulu, Afia makan. Boleh juga aku minum air. Ada nak ikut kakak pergi kedai baju tak? Tak nak. Kenapa? Adik tak selalu pergi kedai baju. Jadi adik tak tahu. Adik tak nak lah. Takut. Okey, kakak pergi seorang dulu ya. Okey, bye. Bye. Selamat datang di kedai baju. Dek, ada ni tak tempat baju budak? Adalah kat sesi hujung sana. Okey. Nah, cik, totalnya berapa? RM5.90. Okey. Nah, duitnya. Terima kasih. Sama-sama. Pergi balik dululah. Nak tunjuk ada baju baru. Adik, kakak bawakan baju. Yeay! Nak baju? Nah, adik pergi mandi dulu. Nanti kakak pula nak mandi ya. Okey, kakak. Nak bajunya. Terima kasih, Kak. Okey. Tengok TV dululah. Lamanya lah dia mandi. Kakak, adik dah siap mandi. Okey. Yuhuu. Okey lah, kakak pula nak mandi. Okey? Okey. Okey, kakak pun dah siap mandi. Kakak, boleh tak adik nak pergi salon? Boleh? Jom kita pergi. Jom. Gendong. Ya. Jom kita pergi jalan-jalan. Dah terkunci dah. Selamat datang di kedai salon. Boleh tak saya dengan adik saya ni nak warnakan rambut dengan ubah rambut? Boleh je. Okey. Silakan duduk. Kak, tukar orang boleh? Saya ada mesyuarat. Okey, pergilah. Okey. Aduh, tersangkut. Saya adalah orang penggantinya. Saya nak juga. Awak pergi sini dulu ya. Saya nak rapikan rambut awak. Okey. Susah. Dah siap sekarang. Awak pergi duduk dekat sini ya. Pergi mana-mana je. Kat sini boleh. Awak nak warna apa? Saya buatkan. Warna apa-apa. Okey, sekejap saya tengah buat. Okey, Acik dah buatkan. Jadi, kamu kena baring kat sini pula ya. Biar warnanya tu tak cair. Okey, dah siap. Awak, saya nak tukar orang kejap tau. Orang tadi balik sebab saya ada mesyuarat pula. Okey.
saya ada orang baru. Okey, cik. Totalnya berapa tadi anak saya? Adik saya maksudnya. RM5. RM5? Wah, murahnya nah. Terima kasih. Sama-sama. Dan jom adik kita pergi. Adik, cantik je rambut adik. Tadi akak tu buat. Ha-ha. Okey dah, jom balik rumah. Jom. Ke ada nak pergi makan? Nak makan aiskrim. Okey, jom kita pergi. Dekat je. Selamat datang di kedai kek. Boleh tak saya nak pesan kek vanila dengan kek coklat? Boleh je, siap. Silakan. Saya tunggu ya. Okey. Ini dia pesanannya, tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Saya nak pergi keluar jap. Okey. Ada hal. Masuk. Dah. Cik, tadi totalnya berapa RM5 je. RM6 kot saya rasa. Nah, Terima kasih. sama-sama. Adik, jom kita pergi balik. Ya, aku kaya. Okey, kita dah sampai kat rumah. Jom masuk. Jom. Ya, susah. Alhamdulillah. Jom makan. Adik nak tengok TV jap. Okey. Kakak pergi buat makanan dia. Okey. Buat makanan dulu untuk adik. Adik baru. Kak, tolong. Tak boleh turun. Tadi naik atas TV. Hah? Baik-baik ya duduk kat sofa. Kak, Okay. tolong. Turunlah. Turunlah. Okey. Duduk kat sofa. Nak naik atas. Adik, kakak dah buat makanan. Jom kita duduk kat tempatnya. Adik, sini duduk. Jom. Nah, makanan untuk adik, makanan untuk kakak. Jom kita makan. Nyam, nyam, nyam. Dah siap makan belum? Dah. Adik nak Kakak nak basuh pinggan dulu ya. Adik nak main komputer boleh? Boleh, pergilah. Basuh pinggan dulu. Pergi basuh pinggan lah. Okey dah. Basuh. Tengok adik lah. Bagaimana dia. Adik, buat apa tu? Tengok Komputer. Tak main Roblox? Kan ada Roblox. nak. Mana Roblox? Ah, ni. Kakak downloadkan. Yuhu. Mainlah Roblox. Yuhu. Aku nak tidur kejap. Akak. Adik kalah. Dah akak pula main. Tapi adik kena duduk sebelah kakak ni. Ya, duduk. Okey. Baik. Tak jadilah akak nak shopping. Ada nak shopping apa kat sini kakak belanja? Adik, bangun. Adik ngantuk, Kak. Yelah, kakak dokong. Adik ni tidur.
baring. Dah biar. Akak pun nak tidur jugalah. Good night. Good night. Kakak nak ambil buku lah, nak bacakan adik tidur. Adik, tidur kejap ya. Kita buat. Kakak bacakan ya. Pada suatu hari, ada seekor musang. Dia ambil kain merah Upin dan Ipin. Tamat. Dah. Akak, saya tembus katil ni. Tak apalah, Kak belikan katil baru. Cepat buang. Buat katil baru ni. Ni? Ni. Okey, dah ada tempat untuk adik. Adik dah tidur, kakak dah buat. Kakak dah buat tempat tidur. Tapi ni tundas adik. Buatlah kat tempat mandi. Okey, kakak. Kakak tolak. Alhamdulillah. Susah. Dah jom. Jom tidur, kakak dah buatkan tempat babynya. Nampak merah. Alhamdulillah. Dah cepat. Tidur. Good night, kakak. Good night. Pada suatu hari, ada seekor musang nak macam angsa. Dia tengok angsa tu terlalu putih. Dan dia tengok dia tu hitam legam. Lepas tu dia cemburu. Dan dia bermusuh dengan angsa. Angsa pelik. Kenapa dia musuh dengan dia? Lepas tu, aduh, malas lah nak baca. Adik tidur. Good night. Tiga. Adik dah bangun. Okey. Jom kita pergi mandi. Adik pergi mandi dulu ya. Kakak tunggu. Okey, kak. Kakak nak buka lampu. Lepas tu kakak duduk sini ya. Adik pergi mandi dulu. Sekejap, adik nak buka baju. Okey. Tiga. Kakak, adik dah siap mandi. Okey, kakak pula. Adik tunggu sini ya. Main-main komputer pun boleh. Yeay, nak main komputer. Okey, kakak pun dah siap mandi. Tapi kan masih tengok. Adik, nak pergi makan tak? Nak. Jom kita pergi makan. Kita makan kat kedai ya. Kak, tadi adik tengok Sita Ari nak bercium, kak. Ya. Jom. Jom. Okey, kita dah sampai. Jom masuk. Yuhuu. Adik. Selamat datang. Selamat datang di kedai burger. Saya nak order big cheese, Okey, lagi. wing, Okey. fries, Okey. hamburger. Okey. Okey, dah. Itu je. For you. Terima kasih. Harganya berapa? Nak bayar dulu. RM5.60.